Bukan nak buat hari ni je, nak buat sampai hujung. Bila sebut nak buat sampai hujung, nak buat sampai husnul khatimah. Dan itulah yang kadang-kadang agak menggusarkan kita. Boleh ke buat sampai hujung ni? Sebab kadang-kadang perangai kita ni pun bona juga. Ya, ada masa semangat-semangat, ada masa malas-malas. Betul tak sahabat-sahabat? Ada rasa macam bad mood pula, ada rasa macam hilang semangat pula. Jadi bila kita kenang, ya Allah, apa-apa kita buat ni nak sampai hujung, nak sampai garis penamat dia, ya, nak sampai dapat apa ni, kita kata husnul khatimah. Jadi dengan sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, ya, kita jangan berhenti belajar, jangan berhenti berada dalam majlis-majlis kebaikan, tausiah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Jangan kata yang mendengar, yang tukang cakap ni pun, ya, kalau tidak diberikan nasihat, tidak diberikan tausiah, kita pun kadang-kadang rasa lemah semangat. Betul tak ni muslimat? Kadang-kadang ustazah pun rasa, kadang-kadang ada hari yang rasa macam tak jejak sangat ke hati. Ya, kita baca Quran pun tak sampai ke hati, tak jejak. Kadang-kadang ada rasa macam dah penat pun ada. Ya, rasa macam dah penat dah rasa. Rasa macam tak ada mood. Ada hari-hari berasa macam tu. Tapi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, Allah Maha baik. Allah bantu kita bagi pencerahan. Dan insya-Allah hari ini ustazah pun nak sampaikan pencerahan tersebut. Supaya jangan cakap tak ada mood. Jangan cakap sebab apa? Nanti ni kita nak sama-sama belajar. Dan kitab hikam ni, dia datang dalam banyak versi. Hikam ni sahabat-sahabat kena berkenalan dulu kalau kan tak faham belajar benda kan dia. Hikam ni maksudnya kalau satu hikmah, kalau banyak hikam. Dia daripada perkataan hikmah. Hikmah tu satu je. Kalau banyak jadi hikam. Jadi maksud hikam adalah himpunan kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah siapa? Kata-kata hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tu gelaran dia, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di mana kata-kata hikmah beliau ni, ya, muslimat mungkin boleh tengok juga dalam ni dalam kita punya mukadimah tu, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ni dia bagi kata-kata hikmah. Tapi nanti sahabat-sahabat tengok, kalau jumpa kat mana-mana kedai buku, kata-kata hikmah beliau ni nanti akan diulas oleh banyak orang, banyak ulama. Maknanya berkurun ni ulama-ulama tu datang untuk ulas kata-kata hikmah tersebut. Okey. Contoh macam ni, ini diterjemah. Ya, susun atur ni diterjemah oleh macam kita ambil ni Haji Salim Bahrisi. Okey. Adapun bila ustazah mengajar, ustazah merujuk kepada beberapa rujukan hikam yang diulas oleh ulama-ulama, para ulama. Ya. Ada yang diulas oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Ada yang diulas dalam kitab At-Tazkirah fi Manazilis Siddiqin wa Rabbaniyin. Itu Syekh Said Hawa. Ataupun yang ustazah memang ni dah photostate ni. Photostate sebab apa? Sebab saya takut kehilangan buku ni yang original. Sebab buku yang original ni ustazah beli masa dekat Jordan. Jadi ustazah dengan suami photostate rasanya 4-5 cetakan. Sebab kami takut yang original tu hilang. Sebab ini adalah juzuk pertama, dia ada juzuk kedua, dan kami ada 2 juzuk saja yang diulas oleh Dr. Muhammad Asyahid, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Muti dalam bahasa Arab.
Ya, jadi ini ada beberapa kitab tu yang jadi rujukan utama untuk kami mengulas tentang hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa hikmah ini? Ya. Sebab Ustaz tak cakap lah apa yang ulama-ulama sebut. Memang ulama-ulama sebut macam-macam lah puji-pujian kepada hikmah ni. Sebab tu mereka ulas, sebab tu mereka bincangkan. Tapi ni Ustaz cakap pengalaman peribadi. Pengalaman peribadi Ustazah, banyak sangat soal kehidupan ini untuk bentuk kita punya sudut pandang, untuk bina kita punya mindset, ya, perspektif terhadap setiap benda yang berlaku tu. Banyak sangat ia diberikan pencerahan daripada hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Banyak sangat, sehingga ustazah mengajar kitab hikam ni, sahabat-sahabat, rasanya mungkin 5 tempat, 6 tempat macam tu. Dah lama dah. Antara tempat paling lama ustazah mengajar hikam ni 2 tempat. Pertama adalah Masjid Tamanta. Ya, Masjid Tamanta. Maknanya bila sebut lama ni, kami dah sampai 100 lebih. Ni kita baru nak start 1 ni. Aduh lah. Ya. Dah 100 lebih, ya. Kita tak memang dia macam ni, ada warna biru, ada warna hijau, ada tak kisah. Kita cuma nak tengok dia punya hikmah je. Sebab huraian tu, itu sahabat-sahabat kena dengar daripada ustaz-ustazah yang mengajar lah. Sebab tu memang belajar hikam ni kena ada buku nota. Sebab apa? Salin balik apa yang kita huraikan. Sebab saya cakap tadi, kita ambil huraian-huraian tu, gabungkan syarah wa tahlil, huraian-huraian daripada ulama-ulama yang lain. So kalau buku macam ni, ini sebenarnya terjemahan kepada hikam je, sikit-sikit je letak. Dia tak hurai panjang lah, ya. Okey. Jadi dekat Masjid Tamanta tu dah 100 lebih dah. Cuma slow sikit sebabnya kadang-kadang sepatutnya sebulan sekali, tapi kadang-kadang usah pergi 2 bulan sekali, ya. Dan Masya Allah, semoga pahalanya mengalir kepada almarhumah Datin Halimah. Beliaulah yang bawa ustazah ke Masjid Tamanta biiznillah dan mengetengahkan kitab hikam ni, ya, belajar. Masya Allah, subhanallah, beliau seorang wanita yang salihah, ya, meninggal dunia. Ustaz pernah cerita macam mana ustazah berkesempatan dengan izin Allah disusun atur lah untuk ustazah yang menguruskan jenazah tu. Sedangkan tak pernah juga ustazah menguruskan jenazah, ya, kerana kekangan masa kan, dan ramai lagi orang boleh buat, kecuali ialah macam kakak ustazah macam tu. Tapi ustazah dengan Datin Halimah ni, beliau meninggal tak silap hari Jumaat malam macam tu. Tapi ustazah hari Senin Selasa sebelum tu dah cakap dengan Hajah Wani, boleh tak tangguhkan ustazah punya ceramah hari Sabtu. Dan benda tu jarang ustazah buat. Tapi tak tahu kenapa rasa macam hari Sabtu tu nak berehat. Dia kata tolong tangguh. Jadi beliau dapat susun. So hari Sabtu tu memang ustazah free. Dan hari Sabtu tu lah ustazah nak kena mandikan jenazah. Kalau ada program tak boleh juga nak pergi, jadi mandi jenazah. Saya pernah ceritakan dengan tuan-puan ni, saya cerita jenazah tu, pada ustazah jenazah tu macam merah, macam tak nampak darah tu, macam kita tekan ni kan darah. Sampai saya jadi confused sangat. Saya tanya kat doktor apa semua, tapi dah meninggal tuan-puan. Saya kata Masya Allah, boleh jadi tu satu kemuliaan lah yang Allah nak bagi, ya. Kalau seorang je yang cakap macam tu. Kalau tak silap ustazah Habib Ali juga tengok juga, ya, jenazah tu. Sebab yang jadi imam solat jenazahnya Habib Ali, ya. Ustaz Yusaini daripada Matin Perleh tu, yang dia tunggu kat dalam liang lahat tu pun, ya, masa tengok kata merah, Masya Allah, subhanallah, ya. Saya cuma cerita ni secara umum, tapi saya kata tu hamba Allah yang bawa, yang menghidupkan majlis ilmu di Masjid Tamanta. Awal dulu 30 tahun dulu, semasa tak macam sekarang majlis ilmu, beliau telah mendahului juga.
Kemudian kat mana? Dekat Masjid Bukit Jelutong. Kat Masjid Bukit Jelutong ni disiplin sikit. Ya. So lagi banyak dah. Sampai Ustaz pun fikir dia kot dah habis nanti ni. Dia takut dah habis dia ngajar kitab macam mana lagi. Ya, dekat macam 160 satu. Ada kan ya? Ya betul. Banyak dah. Banyak. Cuma kadang-kadang takut yang datang tu baru dia start dengan 99. Dia tak start nombor 1. Jadi problem juga tu. Datang tu terus melompat. Kan? Dan secara online pula Ustaz buat. Sahabat-sahabat kalau nak masuk online boleh tanya dengan Puan Mas lah macam mana nak dapat link online. Kenapa sampai Ustaz buatkan online ni? Sebab sebenarnya kalau dapatlah sahabat-sahabat ni menyampaikan kepada yang lain supaya belajarlah hikam ni. Sebab kita cakap pasal stres, depression, anxiety dan macam-macam benda ni tak boleh sembuh dalam masa seminit. Dan benda ni bukan semata-mata sembuh dengan makan ubat. Yang makan tu makanlah. Kalau nak dapat rawatan perubatan tu silakan, ya. Ini tidak bercanggah pun, Islam suruh berubat. Tapi untuk jangka masa yang panjang kita kena ada ilmu tu je. Kita kena memahami apa yang sedang Allah berikan kepada kita. Kenapa jadi stres sangat? Sebab penolakan berlaku. Kenapa ada penolakan? Sebab tak faham. Tak faham. Kita salah sangka dengan yang memberinya. Yang memberinya adalah Allah. Jadi kat situ habislah hidup kita. Sebab apa? Kita dah salah sangka. Kita sangka ini datang untuk menyakitkan. Kita sangka ini datang untuk untuk menjatuhkan kita. Ini untuk tak. Tidak pernah Allah memberikan sesuatu tu untuk merosakkan kita. Sebab itu kitab hikam ni, minta maaf Ustaz mukadimah dulu takut belum 1 ni pun postpone minggu depan ke bulan depan ya. Sebab kalau tak dapat mukadimah ni kita tak tahu setara mana yang kita nak belajar ya. Bahkan dalam ini disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, kita kena faham bahawa hikmah-hikmah yang kita belajar ini ada 3 mihwar dia, ada 3 orientasi dia. 3. Kalau tak nanti kita tak faham, kita ingatkan belajar hikmah macam biasa. Ada 3. Pertama apa dia? Pertama adalah Mela saya tulis sebab dah kebetulan ada ni kan. Ya. Pertama sekali, yang pertama adalah mihwar at-tauhid. Ini nombor 1. Maknanya pertama banyak dalam hikam ni sebenarnya nak betulkan balik tauhid kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah minta maaf Zam tulis macam ni. Mihwarul akhlaq. Kita belajar ni sebab nak bagi adab kita dengan Allah. Nak bagi kita berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan manusia. Sebab tu orang belajar hikam ni, nanti kat mana yang akan berlaku perubahan? Pertama sekali tauhid dia. Yang kedua, akhlak dia, adab dia. Dia tak mudah melenteng-melenteng. Orang belajar hikam, orang yang pemaaf. Orang belajar hikam, orang yang senang minta maaf. Kalau belajar hikam tapi semua orang salah, kita seorang je betul, tak tahulah hikam mana yang kita belajar tu. Ya, sebab ni subhanallah, sebab tu Ustaz tak kerti nak cakap macam mana dah dekat orang ramai. Kadang-kadang orang kata, Ustazah saya ada masalah, saya nak consultation. Bukan Ustaz tak nak bagi consultation, tapi Ustaz akan cakap jom kita belajar hikam. Di situ consultation dia. Ya, sebab apa? Sebab Masya Allah, subhanallah. Tak nak cakap banyak, belajar je dulu, tahu. Ya, belajar. Tanyalah orang yang dah belajar. Ya, sebab apa? Sebab Masya Allah, sangat halus Syekh Ibnu Athaillah
dalam dalam berkongsi jenis hidup dengan kita. Sebab bila sebut hikmah ni mestilah kata-kata tu tak panjang lah, kata-kata tu pendek tapi bernas. Kita kat rumah tak ada hikmah sangat sebab kita ceramah ni panjang, sejam 2 jam, orang dah tidur dah, apa dah, orang dah tak dengar dah. Jadi beza dengan hikmah ni pendek je tapi bernas, sampai dapat diulas oleh ramai kan, ya. Dan yang ketiga adalah mihwar. Yang ini yata'allaq bisuluki wa tathirin nafsi minal adran, ataupun dah tulis kat sini lebih mudah juga, ya. Yang ketiga adalah tazkiyatun nafsi. Ini yang bersih hati. Jadi ni 3 benda. Dan 3 benda ni benda yang boleh selesaikan urusan hidup kita. Inilah 3 benda yang boleh selesaikan masalah kita sekarang. Ya, baik. Sebelum Ustazah masuk pada nombor 1. Nombor 1 ni yang sangat penting sekali. Kalau tak susun nombor 1, Ustazah nak fahamkan sahabat-sahabat, ini kita. Sebab dah ada ni, Ustazah lukis lah, ni kita pakai baju merun. Ya. Jadi kita ni dalam perjalanan kan, perjalanan nak sampai hujung ni, yang kita kata apa dia, husnul khatimah. Tapi ni panjang ni tuan-puan, ni perjalanan ni. Perjalanan ni selalu terasa berat. Perjalanan ni turun naik. Ya? Perjalanan ni perjalanan yang menuntut istiqamah. Betul tak? Nak istiqamah. Bahkan kita nak perjalanan ni perjalanan yang mendaki, yang makin tinggi, maqam. Kat situlah kita akan belajar, ada perkataan sebut al-hal. Ini semua mukadimah dulu, ya. Kat situ kita belajar, nanti ada yang disebut al-maqam. Minta maaf, tulisan ni tak elok tulis di sini ni. Al-hal, al-maqam. Semua ni kita akan belajar melalui pelajaran hikam. Ya. Kalau maqam ni, tengok macam mana cantiknya Dr. Said Ramadan ulas maqam. Dia selalu sebutkan, tak sampai maqam lagi, tak sampai maqam, kita kata kan. Dia lain Ustazah, dia makam lain. Apa benda yang sebut makam-makam ni? Ni bukan makam pusara, ya. Bahkan tengok macam mana boleh kita belajar. Ulama ulas nak biar kita senang faham. Makam ni sesuatu keadaan yang tidak mudah luntur. Kita tu belum sampai makam. Sebab apa? Kita tu mudah luntur. Contoh dalam majlis ni, rasa macam makam tinggi-tinggi dah sekarang ni. Sebab apa? Nampak elok, tawaduk macam kan? Betul tak? Dalam majlis ni semua nampak macam ahli syukur. Dia nampak bersyukur, nampak tertib, nampak tawaduk. Betul tak? Tapi tunggu balik karang tengok anak tak masak nasi, dia kain tak sidai, padahal kita dah basuh dah ni. Makam ni tidak tahu tinggal makam apa lagi, tak tahu dah. Padahal kalau di Zoom sekarang tuan-puan kelihatan begitu solehah sekali. Contohlah, ya. Ini kalau tengok Ustazah ni, orang kata Ustazah solehah lah ni, ya. Tak tahu lagi tuan-puan. Sebab kita cakap pasal makam, ya. Makam ni benda yang tak luntur. Adapun kita luntur. Kenapa luntur? Kita ni banyak ikut pada keadaan. Banyak ikut bulan Ramadan baik sikit, masuk bulan Syawal lain sikit. Jadi kita tu tak makam. Makam ni bahkan disifatkan macam mana, Ustaz suka sangat sebab dia bawa gambaran. Gambaran makam ni adalah macam kuning pada emas. Emas kuning kan. Saya bagi contoh, siapa yang ada emas sekarang? Mana emas? Tengok emas. Ni puan emas. Emas. Ni kan emas kan? Ni emas ni kan? Kuning dia tak luntur. Betul tak? Tapi wajah kuning pada orang yang ketakutan, pucat kan? Dia ketakutan.
Itu sekejap kan bertukar lah. Bila dah bagi makan, pulut, sambal bilis, merah lah balik. Ya. Bila tengah lapar, pusat-pusat tu kuning muka tu kejap kan. Bagi makan kan hilang lah. Boleh faham sahabat-sahabat? Makam ni ibarat kuning pada emas. Dia tak luntur. Jadi orang yang duduk pada makam, orang yang bersyukur, dia bukan pilih-pilih keadaan. Dia tak luntur, emas. Jadi sebab tu saya kata Masya Allah, bila mengkaji tentang hikam tu, kita dapat banyak isyarat-isyarat, ya, ataupun kita mengambil pengetahuan dan ilmu daripada orang alim tu, yang bila kita fikir, ya Allah, aku ni patutlah tak istiqamah. Sebab apa? Keadaan aku ni berubah-ubah selalu. Kita bukan berada pada makam tertentu. Sebab nak sampai makam ni kena ikutlah dia punya ni. Kena tauhid, akhlak, tazkiyatun nafsi. Boleh sahabat-sahabat semua? Nampak tak? Jadi nanti lapang hati ni. Orang belajar hikam ni insya-Allah lapang hatilah. Lebih lapang sepatutnya lah, ya. Tapi kadang-kadang berlaku kan yang tak patut tu. Sesekali. Ya, so Ustazah padam yang ni dulu. Dan kita nak tengok pada hikmah yang pertama. Okey? Hikmah yang sangat penting. Sebab kalau fail hikmah pertama ni, tengah jalan tu pancit. Kalau fail hikmah pertama, dikhawatiri tengah jalan pancit. So kita kena faham satu je. Apa yang kita sedang nak buat ni, tuan-puan, sahabat-sahabat semua, kita sedang dalam perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam perjalanan ni nak meraih redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan ni musuh dia banyak, musuh dia ramai. Cuba sebutkan 5 musuh. Cuba sebutkan. Bahaya kat kita ni kalau kita tak tahu musuh sendiri. Ya? Cuba sebutkan musuh yang pertama, apa dia? Yang pertama adalah syaitan yang menyesatkan. Syaitan menyesatkan. Yang kedua nafsu yang memperdaya. Yang ketiga, orang kafir yang memusuhi. Yang keempat, orang munafik yang berpura-pura. Yang kelima adalah orang mukmin yang dengki. Mukmin tapi pendengki, ya. Ini antara musuh-musuh kita lah dalam perjalanan ni. Okey, sahabat-sahabat semua, jadi bayangkan ya, kita sedang berjalan. Kita tak perasan ni semua bekerja ni. Orang kafir sebagai contoh ya, sahabat-sahabat. Kalau kita sebut kafir harbi ya, tengok macam mana Yahudi, macam mana orang-orang yang memusuhi agama Allah, mereka tu merancang untuk kita. Kita tak perasan. Ya, mereka buat macam-macam propaganda. Macam-macam. Bila orang perempuan, para muslimah contohnya, apa dia? Sibukkan duit mereka, sibukkan hidup mereka dengan soal-soal keduniaan. Kalau tengok pada Al-Brutukalat, protokol propaganda mereka buat tahun saya tak ingat dah, mungkin 77 kot, 1977 ataupun 87. Apa yang mereka gariskan dalam propaganda mereka, orang Islam ni kita nak sesatkan dia, nak suruh dia menyembah berhala tu susah, tak mungkin. Tapi kita sesatkan dia dengan cara apa? Kita lekakan dia dengan beberapa perkara agenda penting. Ini saya cakap ya, protokol dia ya, dia punya Brutukalat dalam buku dia. Apa yang pertama? Larutkan dia dengan sukan.
Sukan ni benda baik, betul tak? Tapi atuk kita tengok sukan yang nampak yang nak terjun tu panggil apa? Ya, yang dengan pakaian dia, nampak tak? Sukan dia baik, tapi tengok macam mana musuh-musuh Islam olah sukan tu jadi tempat orang mendedahkan aurat, jadi tempat orang berjudi. Nampak tak? Ya. Asalnya baik, tapi dia kata tumpukan supaya apa? Supaya nanti hanyut kat sini. Lepas tu yang kedua, hiburan. Hiburan ni keperluan juga kepada manusia, betul tak? Takkan nak serius je kan? Tapi hiburan tetaplah mesti patuh syariah. Tapi hiburan tu sampai jadi hedonism. Hedonism maknanya apa? Orang hidup mesti berhibur. Hiburan tu jadi apa? Jadi matlamat. Bahaya sahabat-sahabat, generasi yang akan datang kalau jadi hedonism. Maknanya apa dia? Majlis-majlis ilmu ni tak best sebab tak ada hiburan. Dia nak, maknanya orientasinya orientasi nak bergelak ketawa, nak ada hiburan, nak ni. Susah tu sebab kita bukan hidup atas dunia ni untuk berhibur. Bukan tu tujuannya. Tapi tengok macam mana mereka buat. Yang ketiga, wanita. Jauhkan wanita daripada agama. Sebab wanita tu pendidik. Jadikan wanita ni maknanya orang-orang yang, tengoklah macam mana wanita sekarang ya, dia ambil kesempatan. Okay, itu sebagai contoh ya. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita kalaulah benda tu terang, macam maknanya dia nak nak sesatkan cara terang, nampak kan? Tapi untuk orang yang nak menuju kepada Allah, yang dah bercita-cita aku nak jadi baik, aku nak hijrah, dia dah tak macam tu dah cara nak nyesatkan dia. Dia cara halus. Halus tu kat mana? Ni halus tu syaitan, nafsu dan segala macam tu masuk melalui benda yang kalau tak belajar tak perasan. Kalau tak belajar tak perasan. Maka nanti kita boleh jadi orang nampak macam alim, tapi sebenarnya sombong. Nampak macam banyak amal, tapi amalnya di sisi Allah adalah seperti buih-buih yang sekali datang ombak, hilang semua. Tak ada nilai di sisi Allah. Jadi kat sinilah kita kena belajar. Dan mari kita lihat sahabat-sahabat hikmah yang pertama. Siapa nak tolong baca hikmah pertama? Silakan. Sila baca hikmah pertama. Okey, baca hikmah yang pertama. Kalau salah kita tak bagi hukuman pun, kita bagi pulut. Pulut sambal bilis. Okey, jom baca yang pertama. Baca sah. Baca dek. Tak sia-sia adik dengan baju pink datang seorang-seorang lelaki kat depan ni. Baca dek. Baca min. Baca min. Start dengan min tu. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Masya Allah. Siapa nama ni dek? Afnan umur apa? Darjah 5. Masya Allah, jadi ulama Afnan Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah Afnan ni ya Allah nak soleh, ulama ya, yang membantu, yang islah generasi, islahlah kehidupan kat dunia ni. Masya Allah, amin. Bagus ya Afnan baca. Masya Allah ya, susah Afnan nak baca ni. Okey, Ustazah baca yang lain-lain ikut ya. Min alamati al-i'timadi ala al-amali nuqsanu ar-raja'i inda wujudi az-zalali. Okay, kalau kita baca panjang, min alamati i'timadi ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal.
Nampak tak tajuk ke atas tu? Panduan bersandar bulat kepada rahmat Allah. Itu buku ni yang bagi tajuk. Kalau tengok buku lain, mungkin tajuk dia lain sikit, ya. Sebab tajuk tu tak penting. Yang penting kita nak tengok apa maksud hikmah ini. Kalau kita tengok terjemahan saja, agak-agak boleh faham tak? Baca terjemahan je, kalau tak nak berguru kan, ya. Min alamat, maknanya separuh daripada tanda-tanda. Alamat ni tanda-tanda. Al-i'timadi 'alal amal, seseorang itu bersandar dengan amal dia sendiri. Nuqsanur raja, iaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah. Inda wujudi zalali, ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Dah faham ke belum? Kalau dah faham, teruslah kita tutup majlis kita ni dengan suratul Asri dan tasbih kafarah. Walaupun Ustazah dah mengajar tu banyak tempat, tapi sebenarnya tiap-tiap kali kita baca balik dan belajar balik hikmah yang pertama, kita rasa segar balik. Bayang sahabat-sahabat, kalau tengok kat buku Ustazah ni, berapa muka surat nak mengulas ni. Kalau tengok buku perempuan ni sikit je kan, satu je kan. Ni muka surat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 muka surat untuk huraikan hikmah yang pertama saja. Tak tahulah macam mana Ustazah nak habiskan satu hari ni, ya, satu sesi saja. Sebab sangat penting. Tadi kan Ustazah cakap kan, Ustazah pun kadang-kadang ada juga rasa macam lemah semangat kan. Masya Allah, subhanallah ya tuan-puan, ada satu ketika tu, taklah lama, baru-baru je, ya, rasa macam tawar je. Rasa macam ulang benda yang sama je hidup ni. Betul tak? Bangun rajin sikit, bangun awal sikit, pukul 4. Kadang-kadang dah bangun pukul 4 pun sebab ulang benda yang sama kan. Tak apalah, tidurlah, kan pukul 5 lah bangun. Lepas tu dia berasa tawar tau tuan-puan. Sampai saya kata, bahaya ni. Jujur-jujur saya cakap, bahaya aku macam ni. Kenapa aku rasa tawar pula ni? Ya? Rasa macam kadang-kadang ada rasa yang macam kita mungkin dah penat. Penat campur dengan malas tu lagi besar daripada penat. Ya? Tak, ni saya cakap sebagai seorang manusia biasa ya tuan-puan ni. Rasa macam kadang-kadang fikir, bolehkah aku bertahan ni sampai mati ni? Yang mati tu tak tahu lama mana lagi. Ya? Bolehkah aku bertahan nak buat amalan-amalan ni, nak istiqamah? Sampai terdetiklah mati Ustazah, sahabat-sahabat. Ya Allah, kau tolonglah aku, kau bantulah aku. Sebab tak boleh sahabat-sahabat kita tawar hati, tak boleh. Kita kena bersemangat tu hidup ni. Kita kena betul-betul seronok nak ibadah. Kita nak dapatkan khusyuk dalam ibadah. Sebab bila tawar, itu bermakna hubungan hati kita tu dengan Allah tu macam ada sesuatu. Sebab mana ada orang bercinta tawar? Betul tak sahabat-sahabat? Bercinta tak tawar. Yang tawar tu sebab dah hilang cinta. Hello? Betul tak? Cinta dah hilang, dah susut. Macam mana Ustazah, saingan lelaki saya tu tawar jadi ni Kadang-kadang elok pula dia tak ada Ustazah. Dia balik kampung pergi kebun, dia mari happy pula saya. Elok pula. Banding dia ada tu kadang rasa tawar jati ni Kadang-kadang Ustazah, ni contoh contoh reality tuan-puan. Sebab saya nak bagi kita senang faham. Dulu kalau dengan suami ni,
bercakap, berborak. Ada je cerita. Baru rasa sikit dah nak bercakap. Sedap kan bang kan? Ya? Sekarang lantak dia lah Ustazah. Sedap ke tak sedap, semua dah mati je. Dah tak mau bercakap dah. Boleh naik kereta tu, contoh 3 jam naik kereta, boleh diam. Satu benda yang dulu saya rasa tak boleh buat, mesti nak berborak, nak bercakap, nak berborak, nak bercakap. Sebab apa? Tengah hangat ni, hangat. Sekarang boleh diam. Diam. Tahun-tahun sampai Kuala Kangsar, contoh. Dan tak jadi hal. Sebab apa? Ya. Tuan-puan tahu apa yang dah berlaku tu sikit sebanyak? Tahu. Orang tengah hangat, tuan-puan dia suka bercakap. Dia suka nak berkongsi. Tengok lembu. Bang lembu, bang lembu. Padahal suami tahu dah tu lembu. Tapi tengah-tengah ni, tengah. Ya, tapi bila tawa, tak ada rasa nak komen apa. Ya. Rasa dah tak nak berkongsi dah. Betul tak sahabat-sahabat? Itu dalam bentuk hubungan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Kau dah tawa tu macam tu lah. Kita tak nak yang berlaku sekarang ni tawa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak berasa apa dah. Itu yang Ustazah takut tadi tu. Tak boleh ni, bahaya ni. Kenapa tawa-tawa macam ni? Kenapa dah tak semangat ni? Maka subhanallah tuan-puan, kita bertemu jawapannya pada hikmah yang pertama. Makna Allah suruh ghostan balik. Walaupun dah mengajar 100 lebih dah, ghostan balik pada hikmah yang pertama. Sebab apa? Sebab kat situlah jawapan dia. Apa yang hilang? Siapa boleh jawab? Apa yang hilang? Yang hilang adalah harapan. Harapan. Sampaikan, ni minta maaf ya tuan-puan, saya cakap jujur-jujur sebab saya cakap ni untuk mengubat diri Ustazah juga, dan boleh jadi satu perkongsian untuk tuan-puan juga. Ya, Ustazah kata ada benda ni yang tak kena ni. Macam mana nak hidup, nak subuh hati tu, nak rasa kelazatan dan kemanisan setiap ibadah tu. Mesti ada benda Allah nak perbaiki kita. Maka kat situlah Ustazah belajar sahabat-sahabat, yang kurangnya adalah harapan. Harapan yang bagaimana? Ini perkongsian yang Ustazah rasa. Harapan yang bagaimana? So, sebab banyak kita tengok cerita Palestin, Gaza, Iran dan sebagainya. Kejap dengar orang ni mati syahid, kejap orang ni mati syahid. Jadi kat situ Ustazah kata Masya Allah, patutlah di sana ada satu hadis yang menyebut, kalau orang itu tidak ada harapan, tidak ada cita-cita untuk mati syahid, maka dia mati seumpama mati yang rendah nilaian dia. Macam tu lah. Ya, sebab saya nak bagi kesan dia kepada hidup kita. Kesan dia pada hidup kita. Sebab hidup kita ni boleh jadi panjang lagi, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Macam mana tuan-puan? Besok jadi umur 90 macam mana? Ya, contoh Jadi bila kita teli-telikan balik, maknanya selaraskan balik apa yang Nabi sebut dengan apa yang kita baca ni kan. Maknanya apa dia? Masya Allah, orang yang paling semangat hidup, orang yang nak mati syahid. Kamu kan tahu orang nak mati syahid tu orang paling semangat hidup. Tak ada nak tawa-tawa hati orang nak mati syahid tu. Sebab apa? Orang nak mati syahid ni orang yang buat kerja untuk agama Allah. Orang yang buat kerja untuk Allah, untuk agama Allah. Dia tak akan rasa tawa. Jadi Ustazah menilai balik hidup Ustazah sendiri apa dia. Maknanya Ustazah muhasabah. Ini maknanya engkau ni buat kerja tak kaitkan dengan mati syahid. Kau tak kaitkan benda yang kau buat ni dengan untuk memberikan impak dia kepada agama Allah. Sebab tu Allah bagi kau rasa tawa. Sebab apa? Supaya kau cepat reflect balik, cepat baiki balik. Betul tuan-puan. Kalau tak, kita tak tahu apa yang kita harap, apa yang kita buat, apa yang kita tuju. Tapi sebaik saja kita memahami benda tu, ya Allah aku nak mati syahid, ya Allah aku nak mati syahid. Saya tak tahu mati syahid kat mana, tak tahu macam mana. Tapi itu kan urusan Allah kan.
Tapi yang Allah suruh kita tu adalah untuk apa dia? Bercita-cita. Bercita-cita. Biar hidup kita ada makna. Jadi Ustazah tadi kan saya ceritakan ada rasa macam down juga ini. Tapi rupanya Allah nak baiki kat dalam ni. Kamu jangan berhenti berharap. Sekarang letakkan harapan besar dalam hidup apa dia? Ya Allah, aku ni memang dah ikut balik umur ni, menuju mati dah kan. Jadi daripada mati biasa-biasa, biarlah Allah bagi mati syahid. Cara macam nak mati syahid, terpulanglah kepada Allah. Bahkan di sana Nabi bersabda, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazila syuhada wa imata ala firashih. Siapa yang betul-betul nak mati syahid, dia betul-betul nak mati syahid. Sebab dia melihat, ya Allah, hebatnya orang mati syahid. Orang mati syahid ni tak mati sebenarnya. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan sentiasa diberikan rezeki oleh Allah. Mereka hidup dengan cara yang kita tak nampak lah. Orang mati syahid. Jadi Nabi kata, siapa yang betul-betul berimpian nak mati syahid, ballaghahu Allah manazila syuhada, Allah akan bagi dia kedudukan maqam orang yang mati syahid itu, wa imata ala firashih, walaupun dia mati atas katil. Nampak tak sahabat-sahabat? Allah cuma nak tengok harapan kita. Kita boleh jadi tidak terbentang di hadapan kita juga medan jihad, macam dekat Palestin, Gaza, Yaman, Iran dan negara-negara yang lain. Tapi yang mana yang menyampaikan kita pada kedudukan itu? Harapan. Tuhan, aku berharap nak mati syahid, ya Allah. Kalau berharap nak mati syahid tapi pemalas bangun qiyam, pelik juga kan? Nak mati syahid tapi mengumpat kerja dia. Nanti harapan kita tu akan membentuk kita. So kita ingat, aku nak mati syahid. Ya, tapi asyik beremosi je. Mana mati syahid main emosi je. Merajuk mati syahid macam mana merajuk? Kalau ikut merajuk, bayang macam mana orang Gaza, orang Palestin merajuk tu pun. Merajuk tanah kena ambil. Kita merajuk parking kena ambil. Parking kena ambil kejap, tumpang. Merajuk dah, tak nak tegur dah jiran tu. Macam mana nak ni mati syahid macam orang Gaza, Palestin, yang tanah mereka diceroboh, diambil. Bayangkan sakitnya hati mereka. Nak cakap pasal merajuk, tak payah bincang dah merajuk ni. Dah penat dah merajuk. Merajuk orang Islam yang tak ambil hal pun. Merajuk orang Islam yang sokong berat lagi. Ya, US tu, Yahudi tu. Mau tak merajuk. Tapi cerita orang mati syahid bukan cerita merajuk. Jiwa mereka besar. Nampak sahabat-sahabat? Ini contoh je. Belum masuk lagi nombor satu ni. Ini baru nak cerita-cerita dulu. Cerita-ceriti baru. Sebab saya kata, ya Allah, aku rasa macam tawa. Tiba-tiba kita faham apa dia. Hikmah pertama ni cakap pasal harapan. Manusia ni, hidup kita ni sahabat-sahabat, bergantung kepada harapan kita. Sebab tu orang yang down ni, tanya dia nak apa? Semua dia tak nak. Makan kah? Tak nak. Dia stres. Jomlah kita pergi berjalan, pergi Vietnam. Tak nak. Dia dah tak ada kehendak dah, tak ada harapan dah. Lalah dia kata dia memang tak ada harapan. Sebab apa? Dia dah terlampau down sangat. Dan kemuncak, na'udzubillah, orang tak ada harapan, bunuh diri tu. Wal-iyazubillah. Nampak tak macam mana kesan tak ada harapan tu? Dia tak boleh harap kat siapa-siapa lagi dah. Tak ada harap kat mana-mana dah. Lalah dia terjun jambatan. Wal-iyazubillah. Jadi sahabat-sahabat, poin pertama kita belajar hari ini, cek dalam hati kita masing-masing supaya hidup kita segar. Ya, cek harapan yang kita tanam dalam hati kita. Ada tak harapan ni? Dan di situ nanti kita akan belajar bagaimana kecundangnya orang yang meletakkan harapan kepada manusia, dan bagaimana teguhnya orang yang meletakkan harapannya kepada Allah.
Kat situ kita belajar nanti. Kat situ nanti akan yang ni kita kata tauhid tadi. Tauhid. Tak boleh letak harapan kat orang. Orang tak mampu nak buat. Orang tak mampu nak buat. Bahkan kita nak doa pun, ya Allah, sebelum ni minta terus kat laki kita kan, kat suami, kat anak kan. Tolonglah anak, oi, jadilah anak yang dapat membahagiakan mak besok. Cakap tu kat anak kan. Terkebel-kebel anak tu pun ada fikir macam manalah nak bahagiakan mak dia ni, ya. Gelang dia dah banyak dah. Kan, ya. Kadang-kadang anak kita nak beli hadiah, kita pun tak tahu nak beli hadiah apa. Sebab apa? Dia nampak mak dah ada belaka dah. Pening anak kita tu. Tapi bila kita belajar ni tuan-puan, kita bukan cakap kat anak, tapi kita bercakap dengan Allah. Berharap dengan Allah, wahai Allah, kau jadikanlah anak aku ini anak yang boleh nanti membahagiakan aku. Kita berharap ni dengan Allah. Anak tu kita didik. Betul tak sahabat-sahabat? Proses anak kita tu panjang. Boleh jadi berlaku proses pertama, satu stage apa dia? Anak kita menyebabkan kita menangis. Anak kita itulah yang kita letak harapan besar-besar tu, itulah yang kita rasa meruntuhkan harapan kita. Tuan-puan, Masya Allah, Ustazah bertemu dengan ramai orang lah. Ada seorang sahabat Ustazah tu, Ustazah dapatlah sedikit menjiwai macam mana frasnya dia. Dia bukan orang senang tuan-puan. Dia orang susah. Hidup dia dah banyak kena uji dah. Ya? Dengan suami yang diisytiharkan bankrupt. Lepas tu dia besarkan anak, kudrat, tak ada pelajaran tinggi, tapi pandai baca Quran je. Mahir baca Quran. Kat situlah dia belajar. Dia minta peluang untuk ngajar mengaji. Dengan duit ngajar ngaji ni tuan-puan, besarkan anak-anak, bagi anak-anak pelajaran, dengan harapan apa dia? Hidup kita semua berubah. Anak tu sampai ambil bidang perubatan. Salah seorang, tak cerita yang lain-lain ni. Tapi Alhamdulillah, semua anak-anak tu diberikan agama yang elok, apa semualah, ya. Hantar bidang perubatan. Ni saya nak cerita sebagai contoh lah, ya. Sebab saya dapat menjiwai juga perasaan mak tu. Tapi akhirnya bila dah pergi, dia panggil apa tu yang houseman, ya, housemanship kan. Yang tu rupanya anak tu diam-diam telah pun tinggalkan housemanship. Dah kahwin juga, jadi ikut suami juga, dan hubungan dengan mak pun dah tak berapa dijaga sangat, dah apa semua. Jadi masa Ustazah bercakap dengan ibu dia tu, kita faham macam mana. Jadi anak tu tak bekerja, ya, suami pun tak nak kerja dalam bidang dia juga, padahal dah belajar tinggi, ya. Jadi so suami tu bawa Grab. Bukan Ustazah menafikan kerja itu semua halal, ya. Menantu Ustazah pun sebelum dapat kerja lain pun bawa Grab juga, halal, elok. Tapi kita bercakap pasal impian seorang ibu yang telah buat sehabis yang dia terdaya. Jadi dia punya kekecewaan tu sangatlah besar, sangat besar, ya. Dan apa dia buat? Dia mengaji je. Dia kata sedih sangat, ya, sebab dah tak ada ruang perbincangan dengan anak menantu. Yelah, anak pun dah kahwin kan, jadi dengar cakap suami dah lah, ya. Padahal Ustaz faham kenapa mak tu dulu, ya, susun perancangan dia macam tu. Dan sikit sangat lagi, dah habis ribu-riban dah. Sikit sangat lagi. Makna benda tu kalau dapat bincang apa masalah, kita nak sama-sama tolong, ya. Tapi tak boleh tuan-puan, benda dah berjalan, masa dah berjalan. Jadi bayangkan bagaimana dalam takdir itu Allah meruntuhkan harapan yang pernah diletakkan kepada seorang makhluk. Sakit ya tuan-puan ni. Tapi Masya Allah, Subhanallah, itu hanyalah satu proses. Sebagai seorang ibu tak boleh cepat putus asa. Sebab apa? Sebab kita bukannya lahirkan anak untuk anak jadi doktor. Kita lahirkan anak untuk anak kita jadi manusia bertakwa kepada Allah. Tak kisah pekerjaan dia apa. Jadi tak dapat diruntuhkan harapan tadi. Ya, masih lagi, ya Allah, jadikan anak ni manusia bertakwa, ya Allah. Datangkan dia rezeki daripada jalan yang tak ada sangka-sangka, walaupun tidak jadi doktor. Nampak ya tuan-puan ni, macam mana tak mudah runtuh ni harapan ni. Sebab apa? Harapan tu diletakkan kepada
Allah. Tu kita kena belajar. Yang selalu stres apa segala macam ni sebab kita letak kat orang. Betul tuan-puan Kita tengok laki kita tu memang tak ada harapan Ustazah. Takkan berubahnya. Sebab kita letak dekat orang. Tapi kita letak pada Allah. Tuan-puan, Ibrahim Adham tu dulu minum arak. Kaki perempuan sebahagian mengatakan macam tu. Tapi akhirnya jadi wali Allah. Jadi kita jangan pandang rendah kat orang punya masa depan. Kita tak tahu masa depan pasangan kita. Kita tak tahu masa depan anak-anak kita. Walaupun sekarang kita nampak macam huru-hara sikit, tapi meletakkan harapan kepada Allah, itu membangkitkan semangat kita untuk berjuang lagi. Okey? Baik. Jadi kata kunci pertamanya adalah harapan. Masya Allah. Meletakkan harapan kepada Allah lah, jadikan hidup kita berwarna-warni, semangat, segar, indah, manis. Letaklah. Macam tadi saya bagi contoh, harapan nak mati syahid. Rasa kuat. Lepas tu bila nak kata nak mati syahid, kita kena contoh macam Ustaz letaklah harapan apa dia, nak mengajar supaya manusia kenal Allah. So maknanya Ustazah pun kena belajar banyak, kena ada masa 2-3 jam untuk baca buku, untuk apa semua. Jadi dia akan start, dia akan bermula tu. Kalau tak, kita nampak muka kita muka pencen. Pandang pasangan kita pun orang pencen. Kita asyik sebut orang pencen. Sangat down tu tuan-puan nyebut perkataan tu. Nak buat apa lagi Ustazah? Pencen dah. Memang bunyi ayat-ayat tu memang ayat-ayat nak apa? Hilang semangat nanti tuan-puan. Jangan cakap nak pencen-pencen. Tak, nak mati syahid. Nak dapat cinta Allah. Baru kita rasa segar hidup kita ni. Baru rasa start balik semula. Kalau sebelum ni kita menyayangi sama kita kerana kebendaan, kerana yang lain selain Allah. Sekarang ni apa dia? Hubungan kita suami isteri ni cinta kerana Allah. Startlah balik semula, segarlah balik. Kalau tak, semuanya dah ni tau, dah nak menjunam je. Graf dah makin merosot je semua. Tapi bila kita kata, sekarang ni perjuangan kita apa dia? Nak menyayangi, mencintai anak kerana Allah, suami isteri kerana Allah. Tu start balik tu. Semangat balik enjin kita tu. Kita belajar, kita berzikir, kita buat baik. Kalau ada cabaran-cabaran semua, kita ingat, ni lagaknya cabaran ni, kita pun letak harapan tinggi ni, ni cabaran dia ni. Sebab apa? Sebab kita letak Allah tu. Ini adalah cita-cita paling tinggi. Cabaran dia tak kecil juga. Okey, sahabat-sahabat, supaya kita semua ni, sebab bila kita bersemangat, kita bercahaya tuan-tuan. Ni nak cerita ni akan mula cerita awet muda lah. Nak resepi apa? Resepi macam-macam lah manusia ni kan. Ni resepi lah hikam ni. Inilah resepi dia. Orang yang sentiasa hidup harapan dia. Sebab tu kita tak nampak dia. Kita kalau jumpa, kita tak tanya, "Are you okay? Dah makan ubat dah?" Tak nak ayat-ayat tu. Walaupun kita memang tak, walaupun kita ni ada penyakit je, tapi apa dia? Kita ni orang yang tadi harapan tu besar, jadi semangat tuan-puan. Kita ramai jumpa orang yang semangat ni. Kita nampak umur kadang 80 tapi apa ni contoh minta maaf, saya ambil contoh je terus senang. Ustazah mengkagumi tu ibunda kepada Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Ustazah Datin Nuaini. Ustaz kagum tu, Ustaz selalu dengar, Ustaz akan tengok. Kalau keluar, Ustaz akan tengok sampai. Sebab apa? Sebab beliau orang tua tuan-tuan. Umur berapa dah? 80 lebih. Ustaz belum tentu kalau dapat umur sampai umur macam tu, berajin lagi nak pergi mengajar. Tapi mengajar semangat, suara kuat apa tuan-puan. Apa kata Masya Allah Jadi kita kadang tanya, makan apa doktor apa, Ustazah apa? Katalah doktor ni kan, apa sebenarnya paling besar enjin dia adalah harapan dia. Dia nak hidup memberi manfaat kepada orang.
Dia bukan yang hidup untuk menyesali apa yang dah berlaku. Lepas tu duduk termenung dekat dekat sofa terfikir 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, banyak mak menangis. Tak payah fikir lagi dah tuan-puan. Cukup-cukup je lah tu. Ya, kadang-kadang saja je kan, sengaja. Ya Allah, 10 tahun lepas, ya Allah, mak teruk menangis. Dah lah tu tuan-puan, cukup dah ya. Dah lama sangat dah 10 tahun tu. 20 tahun tu dah lama dah. Orang ke depan dah. Harapan yang memacu hidup kita ni adalah harapan yang kita letakkan kepada Allah. Kita nak macam mana? Nak husnul khatimah. So kita gerak lah. Yang sudah-sudah jadi pengalaman je lah, pengajaran. Sebab apa? Kalau tak, kita tak bercahaya. Kita tidak bercahaya dalam versi masing-masing. Dan tengok macam mana orang yang kuat, semangat, ya. Yang kadang-kadang tengok macam Syekh Ahmad Yasin kan. Beliau tu lumpuh daripada leher sampai ke kaki. Sebab dia ada bahagian kat otak tu kan, yang dia menjaga semualah kestabilan daripada sini sampai sini. Lumpuh, tapi sangat ditakuti oleh orang-orang Israel, orang Yahudi. Sebab apa? Semangat dia tu bagi ketakutan kepada orang. Harapan dia tu, diorang punya main-main harapan yang terkandung kat dalam ni. Ada aura dia. Kenapa musuh takut kadang kat kita? Sebab ada sesuatu kat dalam. Tapi ada orang tak pernah kisah yang ni. Jadi harapan dia kecil sangat. Kita lah tu, tak cakap orang lain, kita lah tu. Ya? Kita punya harapan kecil-kecil lah tuan-puan. Apa harapan? Harapan kita nak pakai baju sedondon. Gaya ni nak sedondon, nak ini. Okey, tak ada masalah. Tapi harapan kita kecil. Harapan kita macam tu je. Harapan kita nak beli tu, nak beli ni, nak koleksi tu, nak koleksi ni. Harapan kita tu masih dalam mainan ni, nombor 2 ni. Jadi tak ke mana-mana lah. Tu yang tawar tu. Sebab benda nafsu ni sekejap nikmatnya. Lepas tu kan nafsu nak lain pula. Tapi kita nak harapan yang betul-betul. Jadi tu dah cakap tadi kan. Cuba niat, ya Allah, aku nak mati syahid, ya Allah, aku nak husnul khatimah. Ya, kok mana pun tak tahu dah. Itu urusan kau lah, ya Allah. Tapi aku ni berniat. Siapa Nabi sebut? Siapa yang betul-betul nak mati syahid, besok Allah angkat sekali yang orang mati syahid. Walaupun dia mati atas katil. Tapi sebab niat dia, harapan dia besar menggunung. Jadi jangan kalah dalam berharap. Adik kita kan, Afnan daripada sekarang berharap nak jadi ulama yang bawa manusia kepada Allah, nak jadi orang yang ada ilmu yang boleh pimpin manusia untuk mengenal Allah. Berharap. Sebab kita kadang-kadang kita tak tanam pun harapan kat anak-anak kita tu. Dia tak tahu nak gunakan sentimen mengharap ni. Jadi musuh yang letak macam-macam harapan kat kepala otak anak-anak itu. Harap nak ada tu, harap nak ada ni. Tapi semua sebatas kat sini, kat nafsu. Nak macam ni, nak macam ni. Kita tak dapat pegang hati anak kita. Kita tak dapat bentuk hati anak kita. Kita bagi nafsu pegang hati anak kita. Kat situ dia mencipta harapan. Jadi lemah. Boleh sahabat-sahabat? Baik. Jadi apa makna ni? Tadi tu masih umum ya. Sekarang nombor 1. Dan insya-Allah kita buat nombor 1 ni 2 siri lah ya. Kalau takkan tak habis kita faham ya. Jadi nombor 1 ni maksud dia macam ni. Dalam perjalanan kita menuju Allah, yang paling besar adalah mengharap rahmat Allah. Sebab kita bakal juga boleh jadi akan bertemu dengan kekecewaan. Bertemu dengan kita sendiri pun tak betul ni, buat maksiat. Bertemu dengan keadaan kita buat dosa. Sebab kita ni iman yazidu wa yanqus. Iman naik dan iman turun. Kita bukan sempurna ya tuan-puan. Ya. Ada hari-hari tak betul kita, ada juga. Ada hari-hari tak betul kita. Ada hari-hari kita buat orang tak? Bukan orang je buat kita, hari kita buat orang pun ada. Kita ni bertemu nanti graf tu naik ni. Graf ni boleh menjadikan kita kecewa.
kita putus asa dengan diri kita sendiri. Kita menyampah tengok diri kita sendiri. Tak apa-apa. Ya. Jadi nombor satu sekali ni, Ustaz cakap bahasa yang Ustaz cuba mudahkan sangat ni. Ya, cuba mudahkan. Jadi nombor satu sekali, dalam perjalanan menuju Allah, tolong letakkan harapan yang paling besar adalah kepada rahmat Allah. Sebab rahmat Allah ini maha luas. Katalah dunia mengecam kita, kita tak tahu na'udzubillah juga. Tak apa nanti ke depan. Dunia mengecam kita, hati-hati sahabat-sahabat, kita boleh lemah semangat. Sebab apa? Dunia kecam. Dunia salah sangka kat kita. Suami salah sangka, mak salah sangka, adik-beradik pulaukan kita. Macam mana kita nak buat diri kita? Tu soalan. Macam mana tuan-puan nak bawa diri dalam keadaan macam tu? Orang dah tak nak kawan dengan kita sebab konon ni kita ni ada buat salah. Cuba bayangkan banduan-banduan kat penjara tu. Diberitahu minggu depan awak boleh keluar daripada penjara. Habis dah tempoh hukuman. Mungkin dia pernah bunuh orang. Tuan-puan bayangkan macam mana nak keluar dalam masyarakat yang sudah terpampang dulu dekat surat khabar, dia ni masuk penjara atas kesalahan membunuh. Cuba tuan-puan bayang. Nak balik kat rumah, agak-agak disambut tak? Disambut tak oleh kakak, abang, mak? Macam disambut orang lain balik daripada sambung belajar kat US ke, kat UK ke. Tuan-puan, bayangkan. Silap-silap ketuk pintu rumah, buka pintu, tak kenal, tak ngaku dah. Siapa suruh balik ni? Awak kan bunuh orang? Tuan-puan bayangkan tuan-puan. Ya, ambil tu kes-kes macam-macam tu anak-anak. Kes-kes yang kan masuk penjara kan, yang setrika. Ustazah bercakap, bukan menyokong dosa yang dibuat ya. Jenayah yang dibuat tu dia dah masuk mahkamah dan dihukum. Tapi saya cakap satu benda je, apakah kita berhak menutup peluang orang? Berhak tak kita menutup peluang orang? Makna kata peluang taubat orang tu kita tutup. Berhak tak? Tak berhak. Dan Allah itu maha menerima taubat. Allah maha baik. Orang tu bunuh 99 orang, kan? Kisah tu kan? Tapi dia taubat dengan taubat yang benar. Lepas dia bunuh pula seorang lagi, jadi 100. Sebab seorang tu kata tak ada dah, Tuhan tak ampun dosa kau, dia bunuh. Bayangkan tuan-puan. Tapi Allah itu Ghafiruz Dzambil Azim, yang maha mengampunkan dosa-dosa yang besar. Allah itu At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Allah ampunkan. Hijrah, tinggalkan kawan-kawan yang teruk tu, pindahkan kampung lain pula, baiki diri. Bayangkan. Jadi inilah benda paling asas dalam hidup kita. Bila kita nak berubah, bila kita nak berhijrah, tolong betulkan niat kita tu. Tolong betulkan sandaran kita tu. Tolong betulkan harapan kita tu. Jangan berharap pada pujian orang. Jangan harap pada pandangan orang. Jangan berharap pada apa-apalah validasi orang, approval orang. Mesti sandaran kita adalah rahmat Allah. Sebab rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah. Yakin kat situ tu. Siapa tidak berharap kepada rahmat Allah, kita khawatir pancit kat tengah jalan. Na'udzubillah. Ya, kalau tak berharap pada rahmat Allah, jatuh kita tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita tak kuat juga berhadapan dengan orang punya perangai. Orang kutuk kita tak larat juga. Ya, kalau pasangan yang buruk sangka kita tak larat juga. Betul. Semua tu menyebabkan kita macam malah aja dia baik dah. Saya dah buat baik Ustazah, jadi isteri solehah kat rumah. Sekali, sambunglah cerita tu. Malah nak nyambung-nyambung cerita tu. Ustazah ya tuan-puan, ada seorang hamba Allah, dah lama lagi kisah tu. Dia seorang doktor perubatan. Masya Allah, dia kata, Ustazah, saya ni layan suami saya ni, lagi tengah-tengah sibuk saya ni, selayan dia rasa habis baik dah saya buat. Sampai dia tak pernah
Maknanya jarang lah sarapan di dapur. Dia tanya dia, habis tu sarapan kat mana? Dalam bilik tidur. Dibawa tuan-puan. Siapa sini pernah buat macam tu? Kat tangan. Ustazah, kenapa saya ingat cerita ni lah ramai-ramai Ustazah jumpa? Sebab cerita ni menakjubkan Ustazah. Terlompong Ustazah. Time sakit je lah kita buat kan. Ni tak. Surat khabar macam drama-drama tu. Surat khabar dengan tray dia. Dia sarapan dalam bilik Ustazah. Saya layan dia. Tapi sambung sini cerita tu. Ya. Jadi nak bagi tahu, kalau kita berharap balasan orang balik atas apa yang kita buat, kita memang merisikokan diri kita dengan kekecewaan. Sangat sakit tuan-puan untuk ingatkan yang awak ni dah lah tak turun ke dapur. Ya, kita hantar tu kadang-kadang dalam keadaan perut ni tengah mengandung ni. Itu menambahkan sakit hati kita. Betul tak? Kecewa sangat. Kita akan rasa macam tak ingin dah buat baik lagi. Nanti ada pula yang bagi pandangan kita, tak payah layan elok kan, dia lebih kurang je. Betul ni tuan-puan? Kan menyakitkan hati kan? Dia lebih kurang je layan. Di situ pula keluar ayat dia. Kita tak betul daripada awal. Nampak tak? Kita tak betul daripada awal ni. Tajuk pertama adalah harapan kepada Allah. Semua benda yang kita buat ni tidak manusia sandarannya. Sebab manusia boleh lupa tuan-puan. Jangan kata lupa benda kita buat, nama kita pun masuk lupa. Suami tu sakit, ada kan ya, yang isteri suami sakit tapi tak kenal orang dah. Ni siapa bang? Bang ni siapa bang? Timah. Petanggang ni siapa? Mina. Padahal ni Leha lah, bini dia. Dia tak ingat dah. Jadi siapa yang berharap dengan manusia ni terlalu rapuh. Nak suruh dia ingat bang, saya dulu yang nolak motor awak masa rosak. Awak ingat tak? Tak terdaya tuan-puan nak ingatkan. Sebab apa? Kita dua-dua akan sama-sama lupa cerita tolak motor tu. Percayalah. Jadi apa dia? Buatlah benda ni, harap kat Tuhan. Ya Allah, ini amalan yang aku harap Engkau lah yang melihatnya. Engkau lah yang mengganjarinya. Engkau lah yang redha dengan aku dengan amalannya. Redha lah ya Allah. Lain tuan-puan, rasa best, rasa semangat. Macam tuan-puan datang sini kan, jangan datang kosong. Datang harap nak makan pulut je. Contoh. Ya. Nanti lepas makan dia kan kenyang dah habis lah cerita pulut dah kan. Kenalah order lain pula. Tapi apa dia, ya Allah, aku datang ni jadi titik tolak. Kau pandang aku ya Allah. Kau bagi aku hati ikhlas. Kau bagi aku pahala. Kau redha dengan aku. Kau bagi aku ilmu yang aku dapat beramal dengan ilmu. Semangat dia lain. Seronok. Ya Allah, jadilah bila minta pandangan Allah tu, kita pandailah menyapa orang, silaturahim. Pandailah nanti amal-amalan baik tu akan berlaku dengan izin Allah. Sebab apa? Kita harap Allah. Nampak sahabat-sahabat? Besar cerita ni. Jadi soalnya sekarang adalah, macam mana kita nak tahu kita berharap dengan Allah ke tak? Macam mana kita nak tahu yang kita ni berharap dengan Allah? Sebab dia sekarang ni dalam nombor 1 ni dia ada dua benda. Ada orang, dia ada dua benda ni. Ada orang dia bergantung dengan amalan. Selalu orang nak jadi baik, ni lah masalah dia, bergantung dengan amalan. Ada orang bergantung dengan rahmat. Sekarang ni nak tahu ni, kita ni bergantung dengan amalan, bergantung dengan rahmat. Contoh sahabat-sahabat, bergantung dengan amalan ni macam ni. Kita pergi umrah, rasa macam baik kan kita kan, bangun pagi, qiyamul lail, tasbih sentiasa kat tangan ni. Dia rasa vibe tu buat baik sangat. Masa tu rasa macam siapa nak kita doakan. Tengok minta. Nak doa. Siapa nak saya doakan, saya doa. Rasa baik tu tau. Rasa macam lain dah vibe ni. Kalau kita tengah buat maksiat, ada tak kita minta orang, okey, siapa nak saya doakan? Betul tak? Nak bagi faham ni tuan-tuan. Kita selalu rasa macam vibe baik tu bila kita buat amalan. Okey, memang saya nak doakan. Ya, tapi kalau vibe tak baik tu, yang kita ni macam
macam kita rasalah kita ada buat dosa, maksiat, anak kita nak periksa pun kita suruh minta doa kat imam tu. Mak tolonglah mak, saya nak periksa ni. Itulah tak apa, petang kita pergi bantu imam. Ya, sebab apa? Kita rasa doa kita tak cukup strong. Sebab kita rasa kita ni tak diharap sangat ni, ya. Contoh nyata, contoh tak jaga solat tak habis qada, rasa macam tak boleh lah, minta doa untuk imam lah. Padahal kita mak ni. Ini halus ya tuan-tuan, ya. Tanda orang bergantung dengan amalan, bukan bergantung dengan rahmat Allah. Jadi kita tu, kalau kita rasa kita macam banyak buat solat sunat apa semua, kita mula rasa macam kita baik, ya. Tapi bila kita tu Allah uji, ada waktu-waktu yang zalal ni apa dia? Tergelincir. Mana ada tak tergelincir hidup kita, betul tak? Mesti ada. Kadang-kadang orang pun downkan kita juga, ya. Ini saya bagi contoh real sangat, supaya kita senang faham. Seorang isteri nak jadi isteri solehah sangat, tapi diuji rumah tangga dia, tiba-tiba keadaan yang berlaku tu sebaliknya. Padahal dia berjuang nak jadi isteri solehah ni. Yang berlaku sebaliknya apa dia? Sudut pandang suami atau mertua kepada dia tu, dia bukan isteri yang solehah. Padahal ni berjuang lah tuan-tuan nak jadi isteri solehah. Tapi tiba-tiba kerana beberapa perkara, sudut pandang tu berubah. Sudut pandang tu apa dia? Ni bukan isteri solehah ni, kok melawan ni. Padahal boleh jadi isteri tu tadi bukan nak melawan ni tuan-puan, ya. Kadang-kadang yelah, kita pun ada gak manusia ni down ni kan, kadang-kadang menjawab. Tuan-puan nak jumpa satu orang yang memang 24 jam solehah, susah tu tuan-puan. Solehah lah maksud tak pernah menjawab. Ya Allah, macam bidadari dah lah tu, tukar nama dah lah, bukan orang lah, bidadari tu. Ya, jadi ada orang ni hari-hari berona dia. Hari-hari suami baru dah buka mulut, dia buka mulut dulu dah. Dia dah jawab dah. Dia dah tahu dah. Jadi tiba-tiba dikatakan dia ni tak baik lah. Tuan-puan, benda ni sangat mudah menyebabkan kita rasa macam fed up sangat. Jadi macam nanti apa berlaku, kita tak nak meneruskan perjalanan menuju Allah. Malah nak belajar, nak apa dah, aku ni dah jahat dah apa. Jangan. Sebab apa? Sebab kita bukan bergantung pada amal kita, kita bergantung pada rahmat Allah. Iman kita turun naik, amalan kita ada banyak, ada sikit, tapi rahmat Allah tak pernah dipengaruhi oleh amalan kita banyak ke sikit. Ya, rahmat Allah tak dipengaruhi oleh iman kita bertambah ke berkurang. Rahmat Allah ini, Allah Akbar, ya zal jalali wal ikram, rahmat Allah yang maha luas, tak berubah kerana seluruh manusia tunduk taat kepada Allah. Bukan berubah sebab itu. Kalau seluruh manusia ingkar kepada Allah, rahmat Allah ni tak berubah juga. Rahmat Allah maha luas. Jadi jangan bergantung pada amalan sendiri, bergantung pada rahmat. Contoh sahabat-sahabat kita mungkin rasa macam iman kita menurun. Ya Allah, iman aku ni memang berkurang lah ni. Ya, sebab itulah malah baca Quran. Tapi setan tak dapat nak menggelincirkan kita. Sebab apa? Sebab kita tak bergantung pada amal, kita bergantung pada rahmat Allah. Setan nak buat kita putus asa. Memang kau dah lah umur 50, perangai tak ubah-ubah. Kau tengok Ani tu 3 hari sekali khatam Quran. Tak tahulah Ani yang mana ni, ya. 3 hari sekali khatam Quran. Kau ni 3 tahun pun tak khatam-khatam. Kan kadang tuan-puan, ayat-ayat bisikan-bisikan setan tu, kita rasa diri kita tak ada harga. Kita pun macam, biarlah, dia tu lain. Tu macam tu, dia tu lain, dia makam lain, aku ni teruk. Ini yang tak nak ni. Ni yang tak nak. Tapi orang yang bergantung dengan rahmat Allah, dia tak pernah dapat dikecewakan oleh setan. Tak apa, aku manusia biasa, ada turun naik, tapi aku tak putus asa. Rahmat Allah luas. Aku nak minta balik pada Allah, aku nak datang pada Allah, aku nak taubat pada Allah, aku nak... Nampak tak? Rahmat.
keyakinan dia kepada rahmat Allah tu menyebabkan harapan dia segar-bugar. Tak ada orang boleh melemahkan semangat dia. Itu yang kita nak. Cakaplah apa pun kita heran lah cakap je dah. Yang kita penting rahmat Allah ni. Pandai dah kita balik kat Tuhan balik. Macam tu ayat dia. Ya? Orang kata kita macam-macam ni, tak apalah, rahmat Allah ni. Pandai dah kita balik kat Tuhan. Pergilah minta bertaubat pada Allah. Istighfarlah banyak-banyak. Menangislah. Buatlah taubat nasuha. Orang nak cakap apa? Lantak. Orang akan kata kita ni bekas tu bekas. Memang bekas je. Tapi Tuhan tidak memandang kita sebagai bekas-bekas. Nampak tak sahabat-sahabat? Orang pandang macam-macam tau. Contoh, minta maaf contoh Ustazah ni. Sebab benda-benda realiti. Dia tu curang 4 kali dah. Bekas pada Muhammad, bekas pada Dolah, bekas pada Rahman, bekas pada... pening juga tuan-puan kita nak membetulkan balik hidup kita ni. Ya? Kalau dah bekas-bekas macam tu kan. Tapi ni rahmat Allah apa dia? Entah kita kahwin yang kali kelima ni, walaupun orang namakan bekas-bekas 4 kali cerai, Allah bagi apa dia? Isteri solehah, suami soleh, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dan Allah tutup semua cita-cita kita yang lama tu. Allah dah afun karim, yang maha pengampun, maha mulia. Manusia je suka ungkit. Di sisi Allah tak ada apa dah. Kamu jadi orang lebih baik, makam kamu dinaikkan oleh Allah. Tengok tuan-puan, orang bergantung dengan rahmat Allah tidak dapat dilemahkan dengan kata-kata dan sebagainya. Ikut orang nak cakap apa pun. Sebab apa? Rahmat Allah. Tapi bergantung dengan amalan ni, ikut amalan tu naik dah. Tu yang jadi Ramadan baik, Syawal kurang sikit. Kan tunggu pula bulan Muharram. Lepas tu tunggu pula Maulidur Rasul. Dia ikut je, faham tak? Sebab apa? Sebab dia gantung ke amalan dia sendiri. Tak nak macam tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nanti kita akan perhalusilah pada masa-masa yang kemudian nanti insya-Allah ya. Macam mana kita nak faham orang yang bergantung dengan rahmat dan bergantung dengan amalan. Sebab paling besar Nabi SAW bersabda, ini paling besar ya, untuk kita faham hujah dia. La yadkhula ahadakumul jannah amalu. Nabi kata tidak pernah akan masuk, tak ada seorang pun yang masuk syurga sebab amalan. La yadkhula ahadakumul jannah amalu. Tak ada seorang pun yang masuk syurga sebab amalan dia. Lan, tidak pernah berlaku. Seseorang tu masuk syurga kerana amalan dia. Maka sahabat-sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Engkau bagaimana ya Rasulullah? Kan amalan Nabi banyak kan? Masya Allah, amalan Nabi SAW. Sahabat tanya, engkau macam mana ya Rasulullah? Takkanlah amalan kau tak bawa kau masuk syurga. Nabi kata, wala ana, bahkan aku juga tidak. Aku juga tidak masuk syurga kerana amalanku. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih, kecuali aku masuk syurga kerana dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali ingat. Ini selamat tuan-puan, untuk memahami benda ni selamat. Selamat dia macam mana? Tak ada riak-riak pun. Nak riak apa? Kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. Kita masuk syurga sebab rahmat Allah kepada kita. Kalau Allah bagi kita beramal, pujilah Allah. Kerana rahmat Allah lah kita dapat beramal. Bukan datang daripada diri kita sendiri. Dia panjang cerita nanti tu. Dia punya apa? Dia punya aliran pemikiran yang lahir daripada memahami hikmah yang pertama. So kita juga menjadi orang yang sangat positif dalam memberi harapan kepada orang juga. Anak kita buat salah, kita tak cakap ayat-ayat yang macam menolak dia. Tapi apa dia? InsyaAllah dia, rahmat Allah tu luas, taubat, baiki diri. Jadi seronok kan? Seronok orang nak hidup dengan ayat-ayat positif macam ni. Banyak dia membentuk kita punya, dia punya aura tuan-puan ni. Hikmah pertama ni. Kenapa ada orang kita rasa macam down nak duduk kat dia? Kenapa ada orang kita rasa macam semangat kita jadi baik? Itu berbeza-beza nanti. Ada orang kita rasa kalau jumpa dia, kita rasa macam tak ada peluang kita ni. Kita akan nampak jahat, kita akan nampak ni. Tapi ada orang kita rasa dia boleh menerima kita. Kita rasa macam hati dia lapang. Sebab ini. Sebab dia tak bergantung dengan amalan dia atau amalan orang. Dia tak judge orang atau amalan orang juga.
Dia bergantung pada rahmat Allah. Kalau Allah nak merahmati seseorang ya tuan-puan, penjahat pun boleh jadi berubah jadi apa? Jadi wali. Dengan rahmat Allah. Jadi sebab itu kita belajar yang hikmah pertama ni biar selamat perjalanan ke depan. Kalau beramal, puji Allah, kekuatan daripada Allah, dan kita pun tak pandang amalan kita dah. Kecuali bersyukur je pada Allah sebab kita tak bergantung dengan amal. Yang kita pandang adalah rahmat Allah. Tu naik kita punya perjalanan tu wujud, ada. Ada hari bertambah iman, hari berkurang. Tapi ingat, jangan kecundang, jangan lama kita gelincir, jangan sampai kecewa. Kenapa? Rahmat Allah tu luas. Kita boleh jadi silap di sini, tapi dengan rahmat Allah yang luas, kita bangkit lagi, kita akan dapat kebaikan pada hal-hal yang lain. Sungguh. Ya? Tuan-puan boleh tengoklah kehidupan pengalaman masing-masing ke apa kan. Banyak benda down juga. Ada orang menghadapi perceraian down tuan-puan. Sebab apa? Sebab contoh bila dia rasa macam, ya Allah, kalau aku sabar itu taklah jadi seteruk ni. Mainkan kalau kan. Tapi kadang-kadang kita tak dapat benda tu pada waktu tu. Sebab saya cakap ni benda yang memang saya dengar daripada orang tuan-puan. Pegang di tangan ustazah ni dengan apa, ya Allah, terus saya tak sabar. Saya rasa kalau saya sabar macam lepas saya dengar ceramah mungkin tak jadi kot macam ni. Jadi kesian kat anak-anak terpaksa apa. Ini orang cakap yang saya nak sampaikan. Si anak-anak terpaksa kejap ke sana, kejap ke sini. Dah mak kan, ayah ini tapi saya akan cakap dah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Benda Allah kata jadi, benda Allah kata jadi, tak jadi. Sekarang dah jadi, cukup. Rahmat Allah maha luas. Keluarga ni boleh jadi keluarga besar. Kita tengok orang bercerai-berai, lama-lama lagi besar keluarga dia. Keluarga belah mak sebesar ini, keluarga belah ayah sebesar ini pula. Betul tak? Lepas tu berkumpul pula ramai-ramai. Kita tak tahu rahmat Allah seluas mana yang Allah akan berikan titipan kebaikan kepada kita. Jangan lemah. Ya, jadi benda-benda itulah yang kita menjadikan orang ni kuat semangat dia. Kalau tak tu yang jadi depression semua tu. Sebab apa? Sebab kita rasa macam sempit sangat semua benda. Tapi yang menjadikan kita rasa luas sangat hati kita ni adalah harapan kita kepada rahmat Allah, bergantung kita pada rahmat Allah. Ya Allah, rahmat kau maha luas. Ya Allah, kau boleh baiki aku, kau boleh baiki keluarga aku. Ya Allah, rahmat kau maha luas. Jadi InsyaAllah nanti kita akan tengok satu bentuk kebaikan, kecemerlangan. Sebab apa? Proses yang kita lalui. Jadi sahabat-sahabat sekalian, InsyaAllah kita sambung pada masa-masa yang lain. Ustazah akhiri dengan beberapa kata-kata keyword Rojak. Rojak ni adalah harapan. Harapan tu rojak. Cakap Arab dia rojak, bukan rojak buah rojak ni Rojak. Ar-roja'u. Dalam pandangan psikoterapi Islam, ar-raja'u, harapan ini adalah disebut farhul qalbi, keriangan kalbu, hati. Tuan-puan nak tak hati jenis periang? Ke nak hati jenis tak periang? Kita nak hati periang tu. Hati periang ni hati yang lapang, hati yang macam semua okey, positif, keriangan dia, keriangan. Jadi di mana letak keriangan kalbu, farhul qalbi? Farhul qalbi ni letaknya pada ar-raja'u, harapan. Seorang kalau nak attitude dia periang, mudah mendampingi orang dan mudah didampingi orang. Ingat tu, hati kita tu kena ada keriangan dia tu sendiri. Dia tak riang dengan sebab-sebab kat luar. Suami bagi hadiah raya, riang. Lepas esok lusa balik semula tak riang. Teringat balik cerita 15 tahun lepas. Sakitlah macam ni, hari-hari nak bagi hadiah. Nampak tak? Kita tak nak yang luar-luar ni membentuk kita. Kita nak sesuatu yang datang tertanam kat dalam. So dia ada farhul qalbi, keriangan hati. Keriangan hati tu mana? Ar-raja. Kita tanam dah pohon harapan kepada Allah. Semua benda minta dengan Tuhan, semua benda harap kat Allah. Settle masalah kita. Contoh saya bagi contoh macam ni lah, biasa je. Contoh, kita rasa macam
Apa nampak suami kita tu macam tak sayang kat kita. Tu mula nak bergaduh tu. Kalau tak betul dia akan jadi kelusuhan hati, bukan riang, lusuh. Kan sebab tak kena. Tapi farhul qalbi apa dia? Kita tahu dah apa kita nak minta kat Tuhan. Wahai Allah, Kau tolong ya Allah suburkan rumah tangga kami dengan cinta ya Allah, cinta kerana Engkau. Yang cinta kami ni menyebabkan kami sampai kepada cinta Engkau. Dia berharap lagi, dia berharap. Kat situ dia akan riang. Jadi dia tak mudah dilemahkan dengan tadi, macam-macam hal tadi. Dia akan riang. Ini cerita dia sahabat-sahabat sekalian. Jangan mudah rebah, jangan mudah runtuh. Sebab orang yang depression lampau, ini dia sebenarnya benda tu saya pernah lalui juga, anxiety sebab kita tak ambil switch utama dia. So kita belajar sakit, kita baru belajar.